Kulit kita tidak bertua dengan tiba-tiba. Ia berlaku dengan perlahan, senyap dan dalam sel kita. Wrinkle bukan tanda pertama aging. Actually, dia dah lama berlaku kat dalam badan kita. Kalau kita nampak wrinkle, maksudnya anti-aging proses dah tak secepat dulu. Oleh itu, seri wajah kita pun nampak kusam kan? Kadang-kadang kita fikir kita nak tambahkan kita punya skincare, exfoliate and even gunakan concealer. Tetapi wajah masih lagi berkusam and memang tak nampak berkesan. That because the key ingredient ialah sebab proses pemulihan actually starts on the inside of badan kita. Oleh itu, kalau kita start fokus kepada proses pemulihan kat dalam badan, naturally, lepas ni semua makeup dan sebagainya akan berlebih efektif. Kita akan mensyorkan menggunakan bahan-bahan yang ada NAD+ ataupun sifat-sifat ber-antioksidan. So follow me, Dr. Zing, for more skincare tips.